Saya saksikan dalam tempoh beberapa hari ini, ramai orang telah mula belajar sejarah. Sejarah ni tuan-tuan, orang belajar untuk mengetahui apa yang terjadi pada masa lalu, memahami apa yang terjadi pada masa ini dan merancang untuk pada masa depan. Kalau sejarah itu baik, kita rancang untuk diteruskan. Kalau sejarah itu pilu, sedih, kita rancang supaya ia tidak berulang lagi. Itulah sejarah. Jadi apa yang baik kena disebut. Betapa hebatnya nenek moyang kita sewaktu menerima semua orang yang berada di sini untuk menjadi rakyat tanah Melayu. Baiknya kita, maka kena disebut supaya tak ada yang dilupakan. Takkanlah benda baik tak boleh sebut. Saya pening bila sejarah tidak dapat diterima sebagai satu hakikat, dan tak ada orang boleh patah balik untuk membetulkan kejadian pada masa lalu. Kita sebut tu untuk pedoman pada masa ini dan pada masa akan datang. Tapi oleh kerana mungkin tak faham bahasa, saya tak pandai cakap Cina, walaupun Tok Wan saya Cina. Dia orang soal pula, dah Tok Wan hang nak balik mana? Bila aku suruh hang balik? Tak ada perkataan balik pun. Saya gambarkan negara-negara yang saya sebut tu adalah negara itu dan kaitan penduduknya. Saya takkan nak kena habaq sampai Scottish duduk di Scotland, Swedish duduk di Sweden, Irish duduk di Ireland. Takkan nak kena habaq sampai macam tu. Kita habaq ada dekat ni lah supaya orang boleh nampak. Thailand, China, India, Kemboja, Vietnam. Itulah gambaran tanah ataupun negara dengan orang yang mendiami tanah tu. Saya nak habaq kata tanah ini didiami oleh orang Melayu, namanya tanah Melayu. Simple itu pun tak faham. Orang yang tak boleh faham semudah persoalan semudah itu, dia tak faham. Dan dia usaha untuk belik, memutar belikkan, menokok tambah supaya timbul kemarahan, timbul kebencian, timbul salah sangka, supaya kita bergaduh. Orang macam ni tak boleh jadi kerajaan, tuan-tuan. Kena tolak hari ni. Orang yang nak memerintah negara ni, dia kena terdiri daripada orang-orang yang faham akar tanah ini apa. Dia tak boleh main duduk tengah. Dia kena faham latar belakang. Sama macam kita masuk duduk di kampung tu lah. Kena kenal lah Tok Imam siapa, Tok Mulu siapa, JKK siapa, baru boleh duduk dalam tu. Ni main duduk tengah, nak lupakan semua sejarah, mana boleh. Tuan-tuan, orang putih, balik. Kebanyakan sejarah kita ni ditulis oleh orang putih. Dia berkata yang kalah meratap, yang menang menulis sejarah. Kita baca banyak bahan-bahan sejarah dan kita akan temui betapa indahnya orang-orang yang baik hati telah berkorban begitu banyak. Saya habaq dalam ucapan saya tu, orang Cina boleh berniaga dalam kampung Melayu, orang India boleh duduk dalam kampung Melayu. Itu hakikat yang sebenarnya, bukan saya reka. Dan orang yang baik-baik macam mana lihat tuan-tuan, kena bagi negeri untuk mereka perintah. Bagi jaga negeri kita ni supaya aman, damai, makmur. Tak ada masalah apa kita.